Assalamualaikum. Okey, ni TV Nurul. Nurul nak bagi tahu yang TV Nurul tak boleh buka lagi sebab dah rosak. Kipas ni pun sama juga. Bunyinya dah desing-desing macam nak tercabut. Apa pun korang tolong doa supaya besok akan dihidupkan balik TV ni. Tapi itulah, ayah Nurul kena bayar. Tak tahu berapa. Mulanya orang tu kata percuma. Lepas tu tiba-tiba ayah Nurul call balik. Tukar orang. Orang tu kata kena bayar pula. Tapi tak tahu berapa jumlahnya. Apa pun tunggu besok. Harap korang tolong doakan TV Nurul boleh pulih balik dan ayah Nurul tak kena bayar. Harap dapat percuma. Okey, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.